bab 1, organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Jadi cikgu akan cuba terangkan kepada kamu dalam video ni tentang tumbuhan lah. Jadi dalam tingkatan 5 ni banyak tentang tumbuhan. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu tu dan boleh tengok jugalah dalam buku teks muka surat 4. Okey. Sebab nota cikgu ni adalah berdasarkan buku teks. Jadi kebanyakan dia, boleh hampir kata semuanya lah nota yang ada ni adalah berdasarkan buku teks. Jadi kalau ada yang tak cukup tu, kamu boleh tambah sendirilah dekat ruangan-ruangan kosong mana kamu nak tambah. Ataupun kamu boleh letak sticky note. Okay, sticky note tu kamu letakkan di nota. Jika kamu beli nota cikgu ni lah. Kalau tidak, kamu boleh salin lah. Okay, jadi tak ada masalah. Salin pun sebenarnya lagi bagus berbanding dengan kamu beli nota. Sebab apa? Bila salin tu, kamu akan baca dan kemudian akan tulis. Kemudian mungkin lebih mudah bagi kamu lah dari segi kamu punya kefahaman. Okey, kita ada organisasi tisu tumbuhan. Jadi dalam tingkatan 4 sebelum ni kita ada belajar tentang tisu haiwan. Kita ada tisu epithelium, tisu jantung, okey. Kita ada tisu otot, kita ada tisu yang melibatkan saraf. Jadi itu untuk haiwan. Jadi sekarang ni kita pergi kepada tumbuhan pula. Jadi selalunya bila sebut tentang biologi ni ada dua organisma yang cukup penting untuk kita cuba fahamkan. Yang pertama adalah haiwan, yang kedua adalah tumbuhan. Jadi kita pergi tengok kepada tumbuhan. Jadi tumbuhan ni, organisasi tisu tumbuhan ni, dia terbahagi kepada dua. Ini penerangan secara keseluruhan apa yang kamu akan belajar dalam bab yang pertama ni. Jadi organisasi tisu tumbuhan terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah tisu meristem. Yang kedua adalah tisu kekal. Kemudian daripada tisu meristem ni, dia ada pembahagian dia lagi lah seterusnya. Nanti kita akan tengok. Kemudian kita ada tisu kekal. Okay? Dan dia ada pembahagian dalam tisu kekal. Kemudian dalam tumbuhan ni, of course kita ada organisasi dia. Jadi yang mana paling besar sekali, dia pergi kepada bahagian-bahagian bawah pecahan-pecahan dia. Sekali lagi ya, yang paling besar sekali pecahan-pecahan dia. Contohnya organisasi Kementerian Pendidikan. Mestilah di atas tu dia ada Menteri Pendidikan. Kemudian di bawah tu dia ada pengarah-pengarah pendidikan. Okey. Kemudian dia ada pengarah-pengarah pendidikan negeri. Jadi dia ada bawah-bawah cabang-cabang dia. Ni organisasi tisu tumbuhan. Kemudian untuk tumbuhan tu sendiri, kita juga kena belajar, kena fahamkan tentang pertumbuhan. Okey, pertumbuhan. Macam mana organisma tu, terutama sekali tumbuhan, bertumbuh. Apa yang menyebabkan dia boleh bertumbuh daripada dia biji benih sehinggalah dia menjadi pokok yang dewasa, pokok yang besar. Dan seterusnya menjadi sumber kepada ekosistem. Sumber utama kepada ekosistem. Apa sumber dia? Sumber habitat, sumber makanan, sumber oksigen dan pelbagai lagi lah yang diberikan oleh tumbuhan kepada alam sekitar. Jadi kita akan fahamkan tentang pertumbuhan. Kemudian dalam pertumbuhan tu, seterusnya kita ada lengkung pertumbuhan. Jadi kita akan cuba fahamkan tentang dua jenis tumbuhan ni, tumbuhan semusim dengan tumbuhan dui musim. Jadi apa beza tumbuhan semusim dengan tumbuhan dui musim? Jadi cikgu naik balik atas ni. Kita ada tumbuhan. Jadi kita nak cuba fahamkan tentang tumbuhan. Tingkatan 5 ni banyak tentang tumbuhan. Ada sikit lah tentang nanti yang melibatkan genetik, melibatkan pewarisan, melibatkan teknologi dalam genetik. Jadi, tumbuhan, organisasi tisu tumbuhan. Kemudian kita ada pertumbuhan yang kamu akan cuba fahamkan dalam tingkatan 5 ni. Kita pergi dulu kepada bahagian yang pertama, iaitu organisasi tisu tumbuhan. Sebelum nanti kita masuk kepada pertumbuhan tadi. Organisasi tisu tumbuhan. Jadi cikgu dah terang tadi tentang organisasi kan. Dia punya pembahagian itu macam mana daripada yang bahagian atas sekali itu, penamaan dia sehinggalah kepada bahagian paling kecil sekali, paling spesifik sekali. Okey, dalam organisasi tisu tumbuhan ni, tisu tumbuhan terbahagi kepada dua secara umumnya, secara majoritinya terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah tisu meristem, yang kedua adalah tisu kekal.
Tisu meristem, tisu kekal. Jadi tolonglah ingat ya. Tisu meristem terbahagi kepada dua pula jenis, iaitu tisu meristem apex, tisu meristem lateral. Okey, terbahagi kepada dua jenis pula, tisu meristem apex dan tisu meristem lateral. Untuk tisu meristem apex ni, dia ada pada bahagian hujung pucuk dan hujung akar. Dia ada pada bahagian hujung tumbuhan. Jadi hujung tumbuhan ni adalah pucuk dan akar lah. Jadi di situ dia ada tisu meristem. Jadi tisu meristem ni selalunya dia terlibat dengan aktif dalam proses pertumbuhan, pembahagian. Di situ dia ada dengan aktifnya proses mitosis. Okey, dengan aktifnya proses mitosis, dia akan membantu tumbuhan tu untuk membesar. Daripada biji benih itu nanti, kemudian akan berlaku mitosis, akar akan bertumbuh, pucuk akan bertumbuh, menjadilah tumbuhan yang dewasa. Dan seterusnya akan menjadi habitat kepada organisma yang lain, menjadi sumber makanan, sumber oksigen kepada ekosistem. Kemudian hujung akar, samalah, itu juga di situ adanya tisu meristem apex. Seterusnya kita ada tisu meristem lateral. Jadi tisu meristem lateral ni dia terdiri daripada cambium vascular. Okey. Jadi dia ada terdiri daripada cambium vascular. Satu lagi kita ada cambium gabus. Nanti kita akan cuba fahamkan cambium ni apa ya. Pada bahagian bawah nanti ada tentang cambium. Jadi cikgu tak nak terang lagi lah tentang cambium ni. Jadi yang mudah sikit, kita ada tisu meristem. Bagi pada dua, meristem apex dan meristem lateral. Dan kamu juga boleh lihat maklumat ni dalam buku teks ya. Sebab cikgu dah ulang tadi kan. Jadi memang 100% nota yang kamu nampak di video ni adalah berdasarkan buku teks. Dan kamu boleh buka muka surat 4. Okey, muka surat 4 ada maklumat ni. Dan muka surat 5 ada maklumat tentang tisu meristem dan tisu kekal ni. Kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu tisu kekal. Tisu kekal ni dia ada 3. Yang pertama, yang pertama adalah tisu epidermis. Yang kedua adalah yang kedua ada tisu asas. Yang ketiga adalah tisu vaskular. Okey, sekali lagi ya. Tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular, tisu kekal. Jadi kalau student biology ni kadang-kadang tanya cikgu, perlu ingat tak? Kalau cikgu kan beritahu apa saja dalam buku teks tu nak tak nak kena ingat lah. Memang banyak, ya, memang banyak. Okey. Jadi macam mana nak bantu ingatan kamu ni? Dia ada macam-macam teknik, macam-macam tips lah untuk bantu ingatan. Tapi cikgu ada satu tip je yang paling penting sekali untuk bantu kamu dalam ingatan, iaitu kena faham. Okey, kena faham. Jadi bila faham ni kamu akan lagi mudah untuk ingat. Tapi kadang-kadang memanglah susah nak ingat. Cikgu pun belajar dulu, susah nak ingat. Kita ni hempas pulas untuk ingat sesuatu maklumat tu, tambah-tambah kalau kita tak pandai sangatlah. Tapi ada setengah orang tu memang dikurniakan kecerdasan ingatan yang bagus. Sekali kita sebut dekat dia, dia ingat sampai bila-bila. Jadi itu tak ada masalah sangat. Tapi bagi setengah orang ni yang mempunyai masalah ingatan ni, nak tak nak dia kena hempas pulas lah, kena struggle lebih daripada orang lain. Kita ada tisu epidermis. Tisu epidermis ni dia melapisi permukaan. Jadi bila sebut tentang melapisi permukaan, dia selalunya dia adalah bahagian atas. Ini ya yang cikgu terang ni adalah melapisi permukaan, dia adalah bahagian atas ataupun dia bahagian bawah. Dia tak duduk di tengah-tengah. Nama permukaan kan, dia tak duduk di tengah-tengah. Jadi ada pada mana? Ada pada luar batang, daun ataupun akar tumbuhan. Okey, akar tumbuhan. Kemudian kita ada cuticle. Okey. Cuticle ni adalah satu lapisan atas tisu epidermis ni. Okey, satu lapisan atas tisu epidermis, dia satu lapisan yang melapisi dinding sel epidermis. Okey, dia melapisi dinding sel epidermis. Kamu jangan ingat pula tisu cuticle ni adalah sebahagian daripada tisu epidermis, tak ya. Dia ada pada bahagian tisu epidermis tu, pada lapisan atas tu dia ada cuticle. Jadi dinding sel epidermis terdedah udara diliputi lapisan berlilin.
Jadi lapisan berlilin ni adalah cuticle. Jadi bila sebut tentang berlilin, selain dia berlilin, cuticle ni dia adalah lutsina. Jadi cuticle ni lutsina. Jadi kamu boleh tambahlah kat mana-mana ya. Dia lutsina. Apa maksud lutsina? Dia dapat cahaya dapat merentasi. Sebab kadang-kadang dekat bahagian yang terdapat tisu epidermis ni, dia menjalankan proses fotosintesis yang memerlukan cahaya. Okay, yang memerlukan cahaya. Apa fungsi dia? Untuk kurangkan penyejatan air. Nama pun berlilin kan. Jadi akan kurangkan penyejatan air. Contohnya macam tumbuhan, macam buah-buahan. Kadang-kadang buah-buahan ni, kalau dia terlibat dalam proses ekspor dan import, dia perlu dililinkan dalam proses pengawitan dia. Okey, untuk kita tahankan dia, bagi dia lama, bagi dia tak mengecut, tak nak bagi dia kurang kehilangan air, kita lilinkan dia. Jadi bila lilinkan dia, air akan hilang pada tumbuhan atau pada buah-buahan tu. Jadi dia akan kurangkan penyejatan air. Okey, kemudian dia akan lindungi daun dari kecederaan mekanikal. Jadi dia ada segi perlindungan lah. Seterusnya dia akan halang serangan patogen. Mungkin kerana kalau adanya lilin tu, patogen tak apa nak suka, ataupun dia tak dapat nak tembus pergi ke tisu epidermis ni untuk serap gula-gula yang ada pada vakuol. Okey, dalam tisu epidermis ni dia ada vakuol yang mungkin dia ada gula-gula yang tumbuhan hasilkan ataupun tumbuhan simpan untuk kegunaan harian dia. Sebagai contoh, untuk dia hasilkan hormon, dia hasilkan glukosa. Jadi macam-macam lah dalam penggunaan gula tadi tu. Jadi dia akan halang serangan patogen. Patogen ni apa? Patogen ni selalunya mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Okey, dia boleh infestasi, dia boleh merosakkan tumbuhan tu. Dekat manusia pun, kalau sesuatu mikroorganisma tu dia boleh menyebabkan penyakit, kita boleh gelarkan dia sebagai patogen juga. Cikgu tak pastilah, cikgu tak ingat kalau kita boleh gelarkan haiwan yang boleh menyebabkan penyakit sebagai patogen. Tapi selalunya kita sebut patogen ni, kita refer kepada mikroorganisma, bakteria ke, fungus ke, virus ke. Itu adalah melibatkan patogen. Kemudian ada sel epidermis terubah suai ikut kepada fungsi. Pastinya lah. Contohnya kita ada dekat manusia tu sendiri, kalau kamu ingat, kita ada epithelium. Okey, sel epithelium. Jadi sel epithelium ni dia ada macam-macam keadaan dia, macam-macam bentuk dia, macam-macam fungsi dia. Okey, dia ada pada bahagian kulit, dia ada bahagian pencernaan, dia ada bahagian pernafasan. Jadi dia ikut kepada tempat dia, fungsi dia, dia terubah suai kepada fungsi dia tu. Sama juga bagi tumbuhan ni, tisu epidermis ni dia akan terubah suai keadaan sel tu, struktur sel tu ikut kepada fungsi dia. Contohnya kita ada sel pengawal. Sel pengawal ni selalunya dia duduk pada bahagian daun. Kalau kamu tengok kat sini ya. Jadi cikgu refer dekat sini, pada bahagian daun, bawah daun tu dia akan ada kawal liang stoma. Kawal liang stoma. Dia selalunya ada pada bahagian bawah daun lah, majoriti tumbuhan. Tapi ada juga jenis-jenis tumbuhan, stoma ni ada pada atas daun. Okey, itu kita tak tengok lah, nanti pengubah suaian bagi tumbuhan tu. Jadi dia akan kawal liang stoma. Dia adanya sel epidermis. Contohnya sel pengawal. Contohnya kita ada sel rambut akar. Okey, sel rambut akar ni dia pada bahagian akar lah. Okey, pada bahagian akar, di bawah sini ni. Jadi pada bahagian akar ni dia akan menyebabkan penambahan kepada luas permukaan. Kenapa nak kena ada luas permukaan? Jadi bila luas permukaan, dia akan lebih banyak serap air dan garam mineral. Serap air dan garam mineral daripada mana? Daripada tanah. Daripada mana lagi kan? Mestilah daripada tanah. Jadi daripada tanah tu nanti akan berlaku penyerapan air dan garam mineral untuk keperluan tumbuhan tu sendiri. Jadi tumbuhan ni dia ada makronutrien dengan mikronutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan dia. Antara
makronutrien, antara makanan utama dia adalah nitrat. Okey, nitrat ni boleh asalnya daripada tumbuhan ataupun haiwan yang mereput, daripada udara, daripada pokok-pokok yang ada hubung kait dengan bakteria. Okey. Jadi kita akan tengoklah tentang perkara tu dalam bab-bab yang seterusnya. Okey, kita habis tentang tisu epidermis. Sekarang ni kita masuk kepada tisu asas. Okey, tisu asas yang kedua ni dalam tisu kekal. Tisu asas ni terbahagi kepada 3 pula. Banyak pembahagian ni ya. Dah lah kita pergi tadi tisu tumbuhan, bahagi pula kepada 2, tisu meristem dan tisu kekal. Tisu kekal pula terbahagi kepada 3, tisu epidermis, tisu asas, tisu vaskular. Kemudian tisu asas ni pula terbahagi pula kepada 3, tisu parenkima, tisu kolenkima, tisu sklerenkima. Okey. Jadi hopefully kamu boleh ingat lah, kamu buatlah macam mana pun nak bagi ingat ya. Dia ada cikgu-cikgu yang agak bagus dalam membuat antonim ke sinonim ke apa sajalah untuk bantu dalam ingatan kamu. Jadi mungkin kamu boleh masuk kelas-kelas dia orang lah, ataupun dia orang ada buat kelas online ke, boleh cuba masuk, tak ada masalah kan. Kita kadang-kadang bila dengar daripada cikgu yang lain ni, ingatan kita tu lagi bagus sebab kita dengar teknik mengajar yang lain. Okey, jadi tak ada masalah. Jadi kamu cubalah sedaya upaya, sedaya kamu mampu untuk cuba faham dan cuba ingat, dan usahakan untuk buat latihan. Okey, kadang-kadang dengan buat latihan tu kita terbiasa dengan soalan-soalan yang kemungkinan akan masuk dalam final SPM nanti, ataupun kita terbiasa dengan menjawab soalan tu, dia membantu kita dapat untuk faham bahagian mana yang lebih ataupun bahagian mana yang kurang kita tak faham lagi, untuk kita sedarkan kita punya kemampuan tu. Okey, tisu parenkima adalah sel hidup yang paling ringkas sekali. Dia belum alami pembezaan. Apa maksud belum alami pembezaan? Dia tak bahagi lagi dia nak jadi apa. Mungkin dia tak bahagi lagi dia nak jadi sel palisad ke, sel berspan ke, tisu epidermis ke, sel epidermis ke, dia tak bahagi lagi. Dia tak berlaku pembezaan lagi. Okey, jadi bila tak berlaku pembezaan lagi, dia tak jadi lagi organ yang spesifik, tisu yang spesifik. Sekarang ni dia boleh lagi berlaku perubahan lah. Dinding sel paling nipis, keadaan segah akan beri sokongan kepada tumbuhan. Sokongan ni penting ya. Kenapa sokongan ni penting? Supaya nanti dia dapat terus bertumbuh tinggi dan tinggi, tinggi dan tinggi, supaya dia dapat matahari dalam keadaan yang paling-paling optimum. Okey, matahari dalam keadaan yang paling-paling optimum. Kemudian dia akan bantu juga untuk kekal bentuk tumbuhan herba. Okey, ni untuk tumbuhan herba, tumbuhan renek ni, dia akan kekalkan bentuk tumbuhan. Apa fungsi dia? Dia juga terlibat dalam fotosintesis. Okey, semestinya dia ada kloroplas lah. Jadi bila dia terlibat dengan fotosintesis, dia mesti ada kloroplas. Kemudian dia bantu simpankan ji gula, tempat juga berlaku pertukaran gas, terlibat baik pulih jana semula tisu tumbuhan, kemudian pengangkutan sistem vaskular. Sebab apa? Sebab banyak fungsi dia ni, dia boleh jadi macam-macam lagi lah. Okey. Kemudian kita ada tisu kolenkima, sel hidup. Apabila matang, dia menjadi fleksibel. Matang jadi fleksibel. Fleksibel ni maksudnya apa? Dia boleh lentur. Okey, kadang-kadang pokok tu kan, kita pergi kat pokok tu, kita tarik dia, dia akan ikut daya tarikan kita tu. Tarik ke kanan, dia akan ikut ke kanan. Tarik ke kiri, dia akan ikut ke kiri. Macam pokok rebung pula, pokok buluh tu kan. Jadi dia akan boleh lentur. Dia fleksibel. Dia tak mudah patah ataupun yang sama dengan dia lah. Tapi kalau terlalu tinggi sangat daya yang dikenakan, dia boleh patah lah. Tapi untuk keadaan biasa macam angin ke apa ke, dia agak susah lah untuk membantu dia dalam menjadi lebih fleksibel. Kemudian dinding sel, dia buat daripada pektin hemiselulosa. Yang ni bahagian-bahagian pada dinding sel lah. Yang ni ada dalam buku teks, jadi cikgu terang lah. Dia dah tulis itu, dibuat daripada pektin dan selulosa, hemiselulosa, jadi cikgu terang juga kepada kamu.
Kalau kamu tengok tadi tisu parenkima, dia tak terang pula, dibuat daripada apa kan. Jadi tak payahlah, tak ada dalam kamu punya syllabus. Jadi tak ada dalam syllabus kamu ni. Sepatutnya kita tak tak cuba fahamkan lagi lah. Dia tak ada dalam syllabus, tak ada dalam buku teks. Tapi kalau soalan nanti dia masuk, nak tak nak kena cuba fahamkan jugalah kalau soalan ada. Dinding sel lebih tebal berbanding dengan parenkima. Jadi dinding sel dia adalah lebih tebal berbanding dengan parenkima. Ni cikgu terang pada bahagian sini ya. Kemudian beri sokongan mekanikal, sifat anjal pada tumbuhan. Okey, beri sifat sokongan mekanikal, sifat anjal pada tumbuhan. Parenkima ni banyak fungsi dia ni. Okey, maksudnya dia boleh jadi macam-macam dan boleh membantu tumbuhan tu dengan sangat hebatnya dalam proses harian dia. Tisu kolenkima ni dia kebanyakan tentang sokongan mekanikal. Seterusnya kita ada tisu sklerenkima. Tisu sklerenkima ni sel mati apabila matang. Okey, dia sel hidup. Apabila matang dia jadi fleksibel untuk kolenkima ni. Kemudian tisu parenkima ni dia tak mengalami pembezaan lagi. Okey, kemudian dia akan boleh banyak bantu tumbuhan dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dia. Tisu sklerenkima ni dia lain sikit. Dia waktu dia muda dia hidup, tapi bila dah dia matang dia akan mati. Dia mati pun bukan dia tak berfungsi, dia berfungsi. Dia masih lagi menjadi keperluan kepada tumbuhan tu walaupun dia dah mati. Okey, dan dia juga mempunyai dinding sel paling tebal sekali. Apa fungsi dia? Memberi sokongan kekuatan mekanikal bahagian tumbuhan matang. Jadi untuk kolenkima ni pun sama juga, beri sokongan mekanikal, tapi dia sel hidup. Tapi untuk tisu sklerenkima ni dia sel mati apabila matang. Dan dia adalah dinding sel paling tebal sekali. Jadi dia akan beri sokongan kekuatan mekanikal bahagian tumbuhan matang. Kenapa dia kena ada sokongan mekanikal? Supaya nanti dia punya daun atas-atas ni dia tak mudah menyebabkan tumbuhan tu jadi patah. Kan? Dia kena bagi sokongan kepada daun, kepada ranting, kepada bunga, kepada buah. Tapi kalau bahagian atas ni terlalu berat dan dia tak cukup kuat untuk memberi sokongan, jadi tumbuhan tu akan musnah. Dia akan jatuh. Dia tak boleh nak support dia punya ranting-ranting, dia punya dahan-dahan, dia punya daun-daun, dia punya bunga-bunga, dia punya buah-buah. Semua tu akan memberi masalah kepada tumbuhan tu. Sebab tu sokongan ni penting. Kekuatan mekanikal kepada tumbuhan matang. Selain daripada tu, dia bantu angkut air, nutrien dalam tumbuhan. Itu adalah untuk 3 tisu ni, tisu parenkima, tisu kolenkima, tisu sklerenkima. Jadi bila sebut tentang sokongan, kamu kena tahulah apa maksud sokongan tu. Apa kekuatan tu maksud dia. Sama macam manusia. Jadi apa yang menyokong tubuh badan manusia ni adalah tulang kita. Okey, tulang kita, tulang yang ada. Tulang pinggul kita, tulang belakang kita, tulang rusuk kita, dia akan memberi sokongan, memberi kekuatan untuk kita berdiri dan bergerak ke mana kita nak pergi. Seterusnya kita ada tisu sklerenkima. Ni dah cerita tadi, terulang lagi pula kan. Kemudian kita ada tisu vaskular. Tisu vaskular terbahagi kepada 2, xilem dan phloem. Yang ni dah sebut banyak kali daripada kamu zaman belajar PT3 lagi kan. Ataupun mungkin tak tahulah UPSR ada ke tak, tapi PT3 dulu kan ada sebut tentang xilem, phloem. Ulang lagi pula waktu biologi tingkatan 5 ni tentang xilem, phloem, dan kita akan cuba fahamkan secara lebih sedikit mendalam tentang xilem dan phloem ni. Xilem ni adalah sel mati yang tidak ada sitoplasma. Sitoplasma ni apa? Jadi bila sebut tentang student biology ni, ada perkataan-perkataan tertentu, bila kita sekali sebut, kamu boleh terus terbayang apa struktur dia. Dia berada di mana? Apa fungsi dia? Keadaan dia macam mana? Jadi kena ingat balik yang bab kedua tingkatan 4 tu, kita belajar tentang sel. Jadi di sel tu dia ada plasma membran untuk sel haiwan lah. Kemudian ruang di dalam plasma membran kita ada sitoplasma atau bahasa Inggeris cytoplasm. Jadi ruang tu dia ada air, dia ada tindak balas kimia yang berlaku di situ, kemudian dia ada makanan, nutrien lah, dia ada glukosa semua tu. Kemudian ada hormon kemungkinan, ada enzim kemungkinan dalam sitoplasma ni, dia ruang di dalam tu.
Yang mana di dalam ruang tu dia ada organel-organel yang membantu dalam sel tu untuk meneruskan kehidupan dia. Okey. Jadi untuk yang xilem ni, dia berbeza sikit tisu dia dengan yang lain, dia tiada sitoplasma. Okey, tiada sitoplasma. Dinding sel dia adalah berlignin. Jadi lignin ni penting juga untuk dia kekalkan keadaan bentuk dia, memberi kekuatan sokongan kepada dia supaya dia tak mudah berubah. Kalau dia tak kuat, akan mudah berubah. Kalau kuat, dia akan kekal pada bentuk asal dia. Dinding sel berlignin terdiri daripada salur xilem memanjang, berrongga, sambung antara satu sama lain dari akar ke daun. Kamu jangan risau sangat, nanti kita akan ulang balik tentang xilem ni. Xilem flowem ni akan ulang balik, kita akan tengok struktur dia tu macam mana. Dia memanjang, berrongga, sambung antara satu sama lain dari akar ke daun. Jadi kenapa dia kena ada memanjang, berrongga, dia kena sambung antara satu sama lain ni daripada akar ke daun untuk dia angkut air, garam, minerals dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Jadi maksudnya daripada tanah tu nanti, tumbuhan akan cuba ambil keperluan dia. Jadi apa yang ada di tanah, dia ada air dan dia ada mineral. Jadi dia nak air dan minerals tu untuk dia hantar pergi ke daun. Kenapa nak dia hantar pergi ke daun? Supaya daun nanti dapat jalankan fungsi dia. Sebagai contoh, fotosintesis. Jadi fotosintesis ni memerlukan air. Kita nanti kita akan belajar dalam bab yang seterusnya tentang fotosintesis. Dia memerlukan air. Jadi air itu nak datang daripada mana? Datang daripada akar. Akar ni diambil daripada mana? Daripada tanah. Jadi dia akan membantu dalam mengangkut air, garam, mineral dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Jadi phloem, habislah untuk xilem ya. Kita pergi pada phloem. Ni adalah jenis tisu vaskular yang kedua, terdiri daripada sel rakan, tiub tapis. Nanti kita akan belajar tentang sel rakan dan tiub tapis, keadaan dia macam mana. Okey, dalam pengangkutan makanan, okey, makanan daripada daun pergi ke seluruh bahagian tumbuhan tu. Seterusnya kita ada tiub tapis ni, dia tiada organer seperti nukleus, ribosom dan alami kemerosotan apabila matang. Yang ni untuk tiub tapis. Dia tiada organer seperti nukleus, ribosom dan dia akan alami kemerosotan apabila matang. Tersusun dari hujung ke hujung phloem, bentuk tiub panjang dan bersambung. Apa fungsi dia? Yang ni fungsi dia ni. Angkut gula dari daun ke organ simpanan. Jadi dia daripada daun tu dia akan hantar pergi ke organ simpanan. Contohnya tempat yang melibatkan akar, buah, umbisi. Okey, ni umbisi ni selalunya macam keladi-keladi tu dia banyak lah. Jadi ini adalah untuk bahagian yang pertama dalam tumbuhan yang melibatkan organisasi tisu tumbuhan. Dan kita akan cuba fahamkan tentang pertumbuhan dalam bahagian yang kedua. Dan ini kamu boleh lihat pada muka surat 7. Ini muka surat 7. Pertumbuhan. Kita ada zon pertumbuhan sel. Dalam zon pertumbuhan sel ni, kamu kena fahamkan ada 3 zon. Yang pertama adalah zon pembahagian sel. Yang kedua adalah zon pemanjangan sel. Yang ketiga adalah zon pembezaan sel. Sekali lagi ya. Kadang-kadang memang kena ulang banyak kali. Sebab apa kena ulang banyak kali kadang-kadang? Mungkin video ni pun kamu boleh ulang banyak kali. Supaya nanti kita terbiasa dengar. Kan? Macam nama kawan kamu. Kali pertama dengar macam tak apa nak pasti sangat nama dia. Apa? Kita ulang balik sekali lagi. Jadi bila ulang, kita terbiasa dengar. Jadi kita ulang kali ketiga, kita terbiasa lagi dengar. Dan lama kelamaan, jadi dia tak janggal sangat kita nak dengar perkataan-perkataan yang baru ni. Jadi bila sebut tentang zon pertumbuhan sel, ada 3 zon. Yang pertama zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel, zon pembezaan sel. Di mana zon ni? Jadi zon ni ada cikgu lukis di sini ni. Okey, jadi kalau siapa yang beli nota cikgu boleh tengok lah. Ataupun tak beli pun tak apa. Jadi kalau kamu tak ada duit, kamu jangan risau sangat. Zaman cikgu lagi lah tak ada video-video ni, nota-nota ni semua buat sendiri. Jadi kita mengharapkan cikgu di sekolah semata-mata. Jadi dengan adanya video ni mungkin bantulah kamu untuk faham ya. Okey, jadi
nak tak nak kamu kena dengar juga cikgu kat sekolah tu. Jangan terlalu mengharapkan yang video ni untuk faham. Okey, kita ada dua bahagian ni. Yang bila sebut tentang pertumbuhan sel, kita ada bahagian meristem. Meristem apex. Jadi melibatkan meristem apex, iaitu yang bahagian apex pucuk dan apex akar. Ingat lagi tak? Ada cikgu sebut sebelum ni dalam yang bahagian yang kedua ni, yang sebelum ni lah. Jadi dia ada meristem apex dan meristem akar. Jadi dalam meristem apex ni, meristem apex pucuk ni, dia ada 3 pembahagian di sini untuk zon pertumbuhan dia. Jadi ini bahagian pucuk lah, pucuk. Jadi kamu boleh tulis ya, pucuk. Kalau siapa yang beli buku nota cikgu ni, boleh tulis kat mana-mana adalah itu adalah bahagian pucuk. Yang ini adalah bahagian akar. Jadi kamu jangan anggap nota cikgu ni dia 100% lengkap ya. Kadang-kadang bila kamu baca buku teks tu ada benda-benda yang tertinggal, kamu tambahlah sendiri. Kamu tambah sendiri. Mungkin dekat sekolah ada cikgu ajar dengan keadaan yang lain ke, ada penambahan kepada nota ni ke, atau yang cikgu tak ajar ke, kamu boleh tambah sendiri. Jadi kita ada 3 bahagian ni, zon pembahagian sel. Maksudnya yang bahagian atas sekali, paling hujung sekali, kita ada zon pembahagian sel. Yang di tengah-tengah tu zon pemanjangan sel, yang bawah lagi zon pembezaan sel. Dia ada di sini meristem apex pucuk di sini ni. Meristem apex pucuk. Kemudian dia ada primordial daun. Okey, dia ada primordial daun. Kamu boleh tengoklah primordial daun tu di mana. Okey. Primordial daun. Seterusnya dia ada tisu vaskular mulai memanjang, mulai membentuk. Tisu vaskular mulai membentuk. Bila sebut tentang tisu vaskular ni, nak tak nak dia tak boleh lari daripada xilem dengan phloem. Okey, xilem dan phloem. Kemudian dia ada bahagian cortex dan bahagian epidermis di batang dia tu lah, di batang dia tu. Jadi untuk dia membantu dalam pemanjangan, ada cortex dan epidermis di situ. Epidermis ni selalunya pada permukaan ya, cortex tu bahagian dalam. Epidermis ingat dia selalunya pada bahagian permukaan. Jadi kalau kamu ingat lagi, ada epidermis pada bahagian daun juga. Pada video yang sebelum ni. Jadi itu adalah pada bahagian pucuk. Kemudian ada pada bahagian akar. Di hujung ni dia ada jidal akar. Okey, di hujung ni dia ada jidal akar. Kemudian dia ada meristem apex akar, yang mana di bahagian meristem apex akar ni dia ada zon pembahagian sel. Nanti kita akan tengok jidal akar ni apa fungsi dia ya. Kemudian tisu vaskular mulai membentuk, dan di situ nanti akan adanya pembentukan xilem dan phloem. Kemudian di akar-akar juga dia ada rambut akar. Apa fungsi rambut akar ni? Dia akan meluaskan lagi permukaan akar tu supaya dia dapat membantu dalam penyerapan air dan garam mineral secara paling bagus sekali bagi tumbuhan tu. Jadi waktu dia memerlukan air, jadi dia kena dapatkan air. Dia tak boleh susah dapat air, dia kena mudah dapat air. Dan untuk memudahkan dia menyerap air ni, dia ada rambut akar yang akan membantu dalam proses penyerapan. Dan samalah dia ada cortex dan epidermis sepatutnya pada akar. Di sini dia ada zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel, dia ada tisu matang. Pastinya di bawah ni juga ada tisu matang. Jadi kamu janganlah terkejut ya. Jadi dalam muka surat 7, ni muka surat 7, ada gambar rajah tu, paling tidak pun kamu tengok label-label tu, kamu tak terkejut sangatlah. Dia membantu kamu untuk terbiasakan dengan istilah-istilah yang ada dalam tumbuhan ni. Okey, struktur bagi tumbuhan. Jadi kita pergi kepada setiap satu tu. Di zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel. Apa yang berlaku pada zon pembahagian sel? Apa juga yang berlaku pada zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel? Apa yang membezakan ketiga-tiga zon ni? Kenapa tiga-tiga zon ni sangat-sangat penting dalam pertumbuhan sel? Pertumbuhan bagi tumbuhan tu. Okey, kita pergi dulu kepada zon pembahagian sel. Zon yang paling hujung. Okey, yang paling hujung. Iaitu di meristem apex akar.
zon pembahagian sel. Di meristem apex pucuk. Yang ini adalah zon pembahagian sel. Berlaku pada meristem apex, iaitu hujung akar dan hujung pucuk. Aktif dalam proses mitosis. Mitosis ni kalau belajar waktu tingkatan 4, cikgu tak nak ulang lah. Jadi mitosis ni sangat-sangat penting. Pada manusia sendiri pun, kita sekarang ni kalau kamu tengok kat cermin, kamu nampak hidung kamu. Kamu nampak mulut kamu. Kamu nampak telinga kamu. Kamu nampak kamu punya dahi. Jadi semua tu dia sedang mengalami mitosis untuk ganti tisu-tisu sel-sel yang dah mati. Jadi tanpa penggantian sel-sel tisu yang mati ni, dia akan merosakkan fungsi yang ada. Contohnya kulit tak ada ganti sel yang baru. Jadi kulit tu lama-lama dia akan merosot. Bila dia merosot, dia tak dapat lagi melindungi tubuh badan dan dia akan mati. Jadi bila dia mati, dia akan menghitam. Jadi pada kulit tu dia akan menghitam. Lama-kelamaan bahagian tu dah tidak kelihatan seperti kulit yang biasa lah. Jadi dia akan aktif dalam mitosis. Bilangan sel akan bertambah. Dia akan terus bertambah. Jadi contohnya macam adik-adik kamu yang umur 5 tahun, 6 tahun. Jadi kamu tunggu lagi, kamu duduk asrama, kamu masuk asrama 1 tahun kamu tak balik. Balik-balik kamu tengok daripada umur dia yang 7-8 tahun tu jadi 9 tahun kan. Ketinggian tu dah meningkat dia. Dulu dia duduk kat bahagian paha kamu saja. Sekarang kamu jumpa dia balik, dia dah duduk kat kawasan perut kamu dah ketinggiannya. Kenapa boleh berlaku begitu? Kerana proses mitosis. Dia akan menjalankan fungsi dalam membantu pertumbuhan. Dia dalam membantu pertumbuhan dan sel dia akan bertambah. Batang tumbuhan akan panjang. Jadi batang tumbuhan akan panjang. Jadi bila panjang dia akan meninggi lah. Kenapa proses peninggian ni penting bagi tumbuhan? Supaya nanti dia dapat compete, dia dapat bersaing dengan tumbuhan-tumbuhan lain untuk dia dapatkan sepenuhnya secara optimum keperluan cahaya matahari dia. Matahari itu penting bagi tumbuhan. Kita ni tak adalah terlalu penting sangat. Matahari itu penting lah juga. Sebab apa? Secara indirectly, dengan tumbuhan jalankan fotosintesis, kita dapat oksigen. Jadi oksigen tu keperluan seluruh organisma yang ada pada muka bumi ini. Jadi nak tak nak tumbuhan tu penting. Tapi bagi tumbuhan tu sendiri, matahari sangat-sangat penting sebab dia makanan. Jadi dia makan cahaya matahari itu untuk dia hasilkan keperluan dia pula. Jadi nak tak nak dia kena bertumbuh dan meninggi supaya nanti kemungkinan dia dapat bersaing dengan organisma yang lain, tumbuhan yang lain yang berada pada tempat tu. Semasa sel baru terbentuk, sel terbentuk sebelum ditolak ke zon pemanjangan. Jadi bila ada pembahagian sel berlaku, sel-sel di pucuk tu dia akan membahagi jadi banyak, dia akan ditolak kepada zon pemanjangan sel. Dan dia akan terus naik ke atas. Terus memanjang ke atas. Terus bertumbuh menjadi lebih tinggi. Okey. Jadi itu zon pembahagian sel. Senang saja zon pembahagian sel ni dia terlibat dalam pembahagian sel. Apa yang terlibat dengan pembahagian sel? Meristem apex pucuk. Bahagian pucuk tu terlibat dalam mitosis. Seterusnya kita ada zon pemanjangan sel. Zon pemanjangan sel ni sel akan mengalami pertambahan saiz. Jadi sel tu akan mengalami pertambahan saiz. Jadi macam mana dia boleh jadi mengalami pertambahan saiz ni? Kerana resapan air secara osmosis. Penyerapan nutrien ke dalam sel. Jadi vakuol ni akan mulai simpan nutrien dan air. Jadi vakuol. Vakuol ni yang tengah-tengah ni lah, yang warna biru cikgu lukis ni adalah vakuol. Nanti kita akan tengoklah apa benda yang lukis ni. Vakuol-vakuol kecil gabung bentuk vakuol-vakuol besar. Jadi yang ini kita panggil sebagai pemvakuolan. Pemvakuolan. Jadi kalau kamu dah ada nota ni, kamu boleh highlight sikit lah. Pemvakuolan. Jadi air yang masuk tu akan menolak dinding sel. Menyebabkan dinding sel jadi panjang dan lebar. Okey. Jadi ini adalah zon pemanjangan sel. Dia mula-mula sel yang baru di sini. Sel baru. Yang ni kamu boleh lihat pada muka surat 8. Okay, di situ ada 3 tu. Zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel, zon pembezaan sel. Muka surat 8.
Jadi di muka surat 8 tu, yang pertama sekali, dia adalah sel yang dah mengalami mitosis yang dah ditolak daripada zon pembahagian sel. Jadi dia dah masuk kepada zon pemanjangan sel. Jadi waktu di zon pemanjangan sel ni akan berlaku pertambahan saiz. Kenapa berlaku pertambahan saiz? Kerana ada berlakunya resapan. Okey, resapan air. Jadi ini sepatutnya zon pembahagian sel lah. Okey, dia dapat sel baru. Kemudian di zon pemanjangan sel akan berlaku pertambahan. Nampak tak? Saiz dia bertambah kan? Dia kecil ni. Kemudian dia bertambah lagi besar. Kenapa dia bertambah besar? Sebab berlaku resapan air secara osmosis. Dia penyerapan nutrien masuk ke dalam sel. Jadi dia ada air masuk, dia ada nutrien masuk ke dalam sel. Dia selalunya dia masuk mana dulu? Dia masuk sitoplasma dululah. Sebelum dia akan berkumpul di dalam vakuol, dia akan masuk ke dalam sitoplasma dulu. Kemudian dia masuk ke dalam vakuol. Vakuol ni dia akan simpan nutrien dan air. Nutrien ni dari segi apa nutrien? Dia mungkin simpan glukosa, dia simpan amino acid, dia simpanlah nutrien-nutrien keperluan, dia simpan nitrat ke untuk keperluan sel tu untuk jalankan proses harian dia. Seterusnya akan berlaku pemvakuolan. Jadi vakuol ni dalam keadaan dia kecil di dalam sel tu. Jadi bila berlaku pemvakuolan, dia mula bergabung antara satu sama lain. Jadi vakuol ni dia mula gabung. Dia bercantum antara satu sama lain. Jadi contohnya macam manusia lah. Ni tak adalah contoh ni rekaan semata-mata lah. Kita ada satu orang manusia bergabung dengan satu lagi orang manusia. Jadi dua orang dalam satu orang. Okay? Jadi vakuol ni dia bergabung. Dia jadi besar. Okay? Dia jadi besar. Kita panggil pemvakuolan. Vakuol kecil gabung jadi vakuol yang besar. Ni jadi vakuol yang besar, vakuol besar. Kemudian dia semua ni bergabung jadi satu vakuol. Okey, yang sangat-sangat besar. Dan sel tu akan terus memanjang. Sebab apa? Sebab air akan terus menekan, menolak dinding sel. Menyebabkan dinding sel panjang dan lebar. Itu berlaku pada zon pemanjangan sel. Dan ini kamu boleh baca dalam buku teks muka surat 8 ya. Jadi cikgu dah mudahkan masukkan dalam nota cikgu ni lah. Kemudian kita ada zon pembezaan sel. Jadi sel membeza apabila sel telah capai saiz maksimum. Jadi dia akan membeza. Dia nak jadi apa? Dia nak jadi bahagian korteks ke? Dia nak jadi bahagian epidermis ke? Dia nak jadi palisad sel ke? Apa dia nak jadi? Dia nak jadi daun ke? Nak jadi akar ke? Nak jadi batang ke? Waktu tu dia akan membeza untuk dia tu akan jadi apa? Okey. Dia membeza bentuk tisu kekal. Dia akan bentuk tisu kekal, mulai bentuk khusus, fungsi spesifik. Sebagai contoh, batang, sel batang. Pastinya dia akan menyokong daun-daun yang ke atas. Contoh kalau dia jadi ranting. Ranting pun dia akan menyokong daun-daun yang ada pada ranting tu. Jadi dia ada fungsi spesifik dia. Sebagai contoh, sel epidermis ni di daun, dia boleh membeza menjadi bentuk dan membeza dan membentuk sel pengawal. Dia boleh jadi sel pengawal. Ikut kepada keperluan sel tu berapa banyak yang dia perlu. Jadi dia ada sistem kontrol dia sendiri lah. Okay, untuk tumbuhan. Jadi di sini kita dah pergi cuba fahamkan pada zon pertumbuhan sel. Cikgu harap kamu boleh faham lah. Kalau tak faham mungkin kamu boleh ulang balik video ni. Okey, ulang balik video ni. Tapi cikgu nak rumuskan untuk zon pertumbuhan sel ni terbahagi kepada 3. Zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel, zon pembezaan sel. Zon pembahagian sel ni dia mitosis. Itu dalam kepala otak kamu kena simpan benda tu. Bila sebut tentang zon pembahagian sel, dia mesti melibatkan mitosis. Dia akan hasil sel baru. Dia akan terus meninggi, bertumbuh menjadi tinggi. Kemudian sel-sel baru tu akan ditolak masuk ke zon pemanjangan sel. Di zon pemanjangan sel ni akan berlaku kemasukan air secara resapan. Osmosis lah. Okey? Masuk air. Kemudian vakuol mula terbentuk dengan banyak. Kemudian waktu tu vakuol tu akan bergabung dengan vakuol lain, dia membentuk pemvakuolan. Dan air akan terus masuk, mineral akan terus masuk menyebabkan
penuh air dalam sel tu, dia akan tolak dinding-dinding sel tu memanjang. Jadi itu kita panggil dia pemanjangan, zon pemanjangan sel. Kemudian bila dah dalam keadaan dia maksimum, dia masuk pula kepada zon pembezaan sel. Sel tu mula secara khususnya dia nak jadi sel yang apa? Kalau dia sel epidermis, dia kemungkinan secara khusus mengalami pembezaan, dia jadi sel pengawal. Sel pengawal yang akan kawal stoma. Stoma ni adalah satu liang yang ada pada daun untuk membenarkan oksigen dan karbon dioksida merentasi daun tu. Jadi sebagai contoh, dia perlu karbon dioksida. Karbon dioksida akan masuk ke dalam sel melalui ruang liang stoma ni yang akan dikawal oleh sel pengawal. Nanti kita akan belajar tentang tu juga. Jangan risaulah. Okey, itu yang zon pertumbuhan sel. Seterusnya kita ada zon pertumbuhan pula. Jenis pertumbuhan. Jenis pertumbuhan kita ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Sekali lagi ya, kita ada jenis pertumbuhan, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ini agak susah sikit lah berbanding dengan bab yang subtopik yang sebelum ni. Ni agak susah sikit tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Cikgu cubalah sedaya yang mampu untuk cuba fahamkan kamu. Jenis pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi sebelum ni kita ada tentang zon pertumbuhan sel. Jadi kamu jangan keliru pula antara zon pertumbuhan sel dengan jenis pertumbuhan. Zon pertumbuhan sel ni dia terbahagi pada 3, zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel, zon pembezaan sel. Jenis pertumbuhan ni, di dalam pertumbuhan ni, kemungkinan dia ada zon pertumbuhan sel ni. Sebagai contoh dalam pertumbuhan primer ni, dia adalah zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel, zon pembezaan sel. Boleh ya? Hopefully kamu tak keliru lah, tak pening tentang zon pertumbuhan sel dengan jenis pertumbuhan. Pertumbuhan primer ni dia berlaku selepas percambahan. Jadi daripada biji benih tu, dia tumbuh pucuk dan akar ni, keluar pucuk dan akar ni adalah melibatkan pertumbuhan primer. Jadi dialami semua tumbuhan untuk tambah panjang batang dan akar. Berlaku pada meristem apex. Okey, dia ada dua meristem kan, dua jenis tisu meristem. Kita ada meristem apex dengan meristem lateral. Meristem apex dia ada pada hujung pucuk dan hujung akar. Meristem lateral ada cambium gabus dengan cambium vascular. Yang cikgu ulang balik yang sebelum ni. Dan ini berlaku pada meristem apex. Jadi sel meristem ni adalah zon pembahagian sel aktif. Jadi dia akan membahagi secara mitosis. Dia akan berbagi secara mitosis. Jadi bila sebut mitosis ni, dia akan panjangkan, dia akan banyakkan sel-sel baru yang kemudian akan memasuki zon pemanjangan sel. Dia akan membesar, memanjang disebabkan penolakan air, ada disebabkan oleh pemvakuolan seterusnya. Kemudian diikuti oleh pemanjangan sel, cikgu dah sebut tadi. Lepas tu adalah pembezaan sel lah. Jadi pertumbuhan primer ni dia berlaku pada hujung pucuk, hujung akar. Hujung pucuk ni dia ada primordium daun. Tunas akan tumbuh bentuk daun pucuk baru. Jadi atas ni ada ya primordium daun ni. Yang ni primordium daun ni di tepi-tepi tu. Dia akan ada pembentukan primordium daun. Tunas tumbuh, dia akan bentuk daun. Kemudian dia akan jadi pucuk yang baru. Tumbuhan akan tambah tinggi. Kemudian di hujung akar, jidal akar haus bila tembus tanah. Okey, sel-sel jidal tu akan diganti oleh sel meristem. Jadi jidal ni dia akan haus apabila dia tembus tanah. Sel-sel jidal ni akan diganti oleh sel meristem yang mengalami pembahagian sel, yang akan mengalami pembahagian sel. Kemudian kepentingan dia pemanjangan pokok. Kenapa dia perlu panjang? Tadilah cikgu ada cerita tadi, untuk dia dapatkan cahaya. Kemungkinan pada tempat itu ada pokok-pokok yang lain yang mana mungkin melindungi dia dapat cahaya matahari sepenuhnya. Jadi dia perlu sama tinggi atau lebih tinggi daripada pokok tu untuk dia dapatkan cahaya secara maksimum. Jadi
pemanjangan ni adalah untuk cahaya. Kemudian phloem primer. Jadi kepentingannya dengan adanya phloem primer ni, dia akan angkut hasil fotosintesis. Jadi dia akan ada pembentukan phloem primer dengan xylem primer lah. Dalam pertumbuhan primer ni, xylem primer akan angkut air, garam, mineral. Sokongan bagi tumbuhan herba, tumbuhan yang muda. Kemudian kita ada pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan sekunder, kalau kamu tengok sini, yang ini adalah bagi keratan rentas batang Udicot yang menunjukkan pertumbuhan sekunder. Yang ini muka surat 10 ya. Muka surat 10 buku teks untuk pertumbuhan sekunder. Jadi kamu kena tahu adanya tisu cambium vascular, cambium gabus. Okey, cambium vascular, cambium gabus. Jadi kamu boleh compare lah dengan buku teks dengan cikgu punya lukisan ni. Warna dia tu lebih kurang lah, tapi tak ada lah 100% sama ya. Sebab apa? Cikgu tak boleh ambil gambar daripada buku teks. Ia ada copyright buku teks ni. Jadi semua gambar yang ada dalam buku ni cikgu kena lukis sendiri. Kemudian adanya phloem primer, kita ada phloem sekunder, ada xylem primer, xylem sekunder. Jadi paling tidak pun kamu kena tahu struktur dia dan nama bagi struktur bagi pertumbuhan sekunder ni. Jadi kita cuba fahamkan sebelum kita masuk yang bahagian agak complicated di sini ni. Okey. Pertumbuhan sekunder berlaku pada kebanyakan tumbuhan Udicot. Kebanyakan tumbuhan Udicot, segelintir kecil tumbuhan monocot. Jadi Udicot ni seolah-olah macam tumbuhan dicotyledon lah. Tapi dia ada pembahagian yang lagi kompleks sebenarnya. Tapi dalam buku teks kamu dia tulis untuk pernamaan dia Udicot. Jadi kita teranglah tentang Udicot ni. Tapi dia sebenarnya adalah dicotyledon. Kemudian tumbuhan kecil monocot. Monocot ni monocotyledon. Okay, jadi kamu dah belajar dulu waktu PT3 tentang monocotyledon dengan dicotyledon ni. Akan tambah lilit diameter batang akar tumbuhan. Diameter apa diameter? Kalau kita lukis bulat ni, diameter dari satu hujung ke hujung. Okey, dia diameter. Kalau radius dia separuh saja daripada diameter. Jadi dibahagi dengan 2. Jadi hopefully kamu fahamlah diameter atau apa. Dia akan tambah diameter dari masa ke semasa. Sama juga bagi akar tumbuhan ni akan berlaku penambahan diameter. Akan tambah lilit dia. Tumbuhan herba dia tidak berlaku. Okey, pertumbuhan sekunder ni tumbuhan herba. Kemudian terhasil daripada pembahagian sel meristem lateral yang terdapat di batang dan akar. Jadi kita ada sel meristem ni ya. Boleh sebut tentang sel meristem lateral ni, dia melibatkan cambium gabus dengan cambium vascular. Jadi ada sesuatu yang berlaku pada cambium gabus dengan cambium vascular. Jadi tolong ingat yang pembahagian yang sebelum ni. Jadi kalau kamu datang terus video ni tanpa lihat video-video yang sebelum ni atau penerangan yang sebelum ni, mungkin kamu akan confuse, keliru. Meristem lateral terdiri dari cambium vascular dan cambium gabus. Jadi pertumbuhan sekunder ni dia boleh berlaku pada batang, akar, tumbuhan monokot. Bukan. Tumbuhan monokot ni dia tiada pertumbuhan sekunder. Jadi untuk tumbuhan monokot ni tidak ada pertumbuhan sekunder. Sebagai contoh, tumbuhan monokot ni adalah antara tumbuhan herba lah. Selalunya tumbuhan herba. Okey, jadi tumbuhan dicot ni selalunya dia ada batang keras tu. Dia ada pertumbuhan batang yang agak keras. Tumbuhan herba ni batang dia tak keras. Jadi tidak berlaku pertumbuhan sekunder pada tumbuhan monokot. Tiada. Kecuali ada pokok-pokok yang kategori tumbuhan monokot ni ada. Contohnya Dracaena species, Aloe species, Agave species. Aloe ni tak salah aloe vera lah. Dia tiada pertumbuhan sekunder. Okey. Apa kepentingan pertumbuhan sekunder ni? Beri kestabilan pada tumbuhan dari segi penambahan diameter batang.
Akar yang bersesuaian dengan tinggi tumbuhan. Jadi kalau makin tinggi tumbuhan tu, akar dia kena makin dalam supaya nanti dia dapat sokong batang daripada atas dan daun daripada atas supaya dia tak mudah jatuh atau mudah rebah. Jadi beri sokongan kepada tumbuhan. Pastinya lah. Hasil lebih banyak tisu xilem dan phloem. Hasil tisu xilem, phloem berterusan ganti tisu xilem, phloem yang tua rosak. Hasil kulit kayu yang kuat dan tebal untuk perlindungan pada pokok dari kehilangan air yang berlebihan, kecederaan fizikal, serangan patogen. Jadi dia akan hasilkan kulit kayu. Jadi kayu tu dia ada kulit dia di luar tu dan dia akan tebal. Jadi dia akan memberi perlindungan pada pokok tu. Dengan adanya kulit kayu tu, dia akan memberi perlindungan kepada pokok tu dari segi kurangkan kehilangan air. Jadi air akan kurang hilang lah. Seterusnya dia akan elakkan kecederaan fizikal bagi pokok tu. Jadi kalau nak cedera, dia cedera bahagian kulit dulu. Seterusnya dia akan elakkan serangan patogen, daripada patogen dia masuk ke dalam tumbuhan tu. Jadi kemudian bila ada pertumbuhan sekunder ni, tumbuhan tu akan hidup lebih lama, akan tingkatkan peluang untuk hasil biji benih dan membiak. Jadi ini adalah untuk pertumbuhan sekunder. Okey, pertumbuhan sekunder, dan kita akan cuba fahamkan pertumbuhan sekunder pada batang. Okey, jadi ini kita ada pertumbuhan sekunder pada batang. Cuba lihatlah pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dan seterusnya kita pergi kepada penerangan setiap satu tu apa yang jadi pada batang tu sehinggalah dia pada fasa yang terakhir dalam pertambahan ataupun pertumbuhan sekunder pada batang tu. Dan kita pergi juga kepada akar. Apa yang berlaku pada pertumbuhan sekunder pada akar. Sekarang ni kita lihat kepada pertumbuhan sekunder pada batang. Jadi ini kamu boleh, gambar rajah ni kamu boleh lihat pada muka surat 11 ya. Muka surat 11. Dia ada melibatkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga bagi pokok tu lah. Jadi pokok tu mestilah dia ada pertumbuhan pada batang dia. Macam mana batang dia tu akan semakin tinggi. Kedua, dia punya ukur lilit atau diameter tu akan semakin bertambah. Okay. Jadi ini kalau kamu tengok gambar rajah, ini melibatkan rajah 1.13. Okay. Rajah 1.13. Cikgu lukis balik lah. Cikgu tak boleh ambil gambar rajah yang dia tunjukkan ni. Dia ada copyright sebenarnya. Jadi cikgu terpaksa kena lukis balik. Jadi dia agak berbeza sikit lah. Okey, sekarang ni kita lihat kepada tahun pertama. Jadi tahun pertama ni dia ada struktur-struktur yang kamu nak kena tahu. Yang pertama ni kita ada perkataan xilem primer. Jadi struktur ni xilem primer. Jadi kita dah bincang banyak kali dah tentang xilem ni, apa fungsi dia ya, phloem apa fungsi dia. Kemudian di tengah-tengah di antara xilem primer dengan phloem primer ni kita ada cambium vascular. Jadi dia ada dua jenis cambium ni, satu cambium gabus, cambium vascular. Jadi tolong ingatlah cambium. Sebab apa penting nanti cambium ni, kita nak tengok pembentukan cambium ni. Macam mana dia punya perubahan dia daripada masa ke semasa. Seterusnya kita ada phloem primer. Okey, phloem primer di kawasan ni. Di luar ni kita ada, permukaan ni kita ada epidermis. Jadi ini adalah keratan rentas bagi pokok pada tahun yang pertama. Yang ni tumbuhan yang eudicot lah, eudicot. Dia bukan melibatkan monocot, dia eudicot. Kemudian kita ada tahun yang kedua. Jadi bila tengok tahun yang kedua ni, dia ada perubahan di sini. Xilem primer ni, xilem ni dia ada primer dan sekunder. Primer ni dia tolak ke tengah. Okey, sekunder ni dia bahagian luar. Sekali lagi ya, primer ni dia tolak masuk ke dalam. Sekunder ni dia keluar, ditolak ke tengah. Boleh ya? Jadi kita fahamkan primer ni, xilem primer ditolak ke tengah. Kemudian permukaan dia tolak keluar ni kita ada xilem sekunder. Seterusnya kita ada cambium gabus. Cambium vascular. Cikgu baca lain sebut lain kan. Jadi di sini kita ada cambium
vaskular. Dia macam gegelang lah. Dia macam gelang. Seterusnya, kita ada phloem primer di sini. Daripada asal ni phloem primer. Kemudian bahagian luar ni dia akan membentuk phloem sekunder. Di tengah-tengah ni ada phloem primer. Di bahagian luar ni dia ada phloem sekunder. Kemudian dia ada cambium gabus. Jadi gabus ni dekat luar. Di tengah-tengah tu kita ada vascular. Gabus di luar, tengah-tengah kita ada vascular. Kemudian yang epidermis ni dia akan ada perekahan kepada epidermis. Jadi dipanggil sebagai epidermis merekah. Ini pada tahun yang kedua. Seterusnya kita ada tahun yang ketiga. Jadi tahun yang ketiga ni dia akan terus membesar diameter dia. Okey, diameter dia akan terus membesar dan membesar dan membesar sehinggalah pokok tu dia mencapai tahap yang cukup untuk dia menerima matahari. Okey, dia akan sepatutnya akan terus membesar lah pada tahap yang maksimum. Dan xilem sekunder pun akan terus menebal. Ini adalah pada tahun yang ketiga. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah ya. Jadi cikgu ulang sekali lagi untuk struktur pada batang. Batang ya, batang pokok. Nanti tak tahu pula batang pokok yang kat mana kat sini lah. Dia akan terus meninggi dan terus menebal dia punya diameter. Itu kita panggil sebagai pertumbuhan sekunder pada batang, terutama sekali pada tumbuhan eudicot ataupun dicotyledon punya tumbuhan. Tumbuhan yang batang yang keras lah. Yang monocot ni selalunya dia macam tumbuhan herba. Okay. Tapi ada juga jenis yang monocot tapi dia mengalami pertumbuhan sekunder. Okay. Sebagai contoh, ada yang sebelum ni cikgu dah cerita tentang tumbuhan monocot, Dracaena species, Aloe species, Agave species. Okay. Jadi ada xilem primer di sini, ada phloem primer. Di tengah-tengah ni ada cambium vascular, di luar ni ada epidermis. Kemudian cambium vascular ni sebenarnya akan mengalami pertumbuhan lah. Dia akan mengalami pembahagian sel. Dan bila tahun yang kedua, dia akan ada penolakan, ada pembentukan kepada dua jenis xilem ni. Xilem primer ni akan ditolak ke tengah. Dia akan ada pembentukan xilem sekunder di bahagian. Dia akan seolah-olah keluar. Okey. Kemudian cambium vascular, dia ada pertambahan dia punya bilangan sel dia. Seterusnya kita ada phloem primer di tengah-tengah. Kemudian di bahagian luar ni kita ada phloem sekunder. Yang ni semua kamu boleh lihat dalam buku teks lah ya. Dalam buku teks tu ada gambar rajah ni. Jadi pastinya berbeza lah sedikit dia punya warna tu dengan buku teks. Sebab apa? Sebab buku teks cikgu tak boleh ambil gambar dia. Dia ada copyright. Jadi kita tak boleh guna sesuka hati maklumat yang atau gambar yang ada dalam buku. Kemudian ada cambium gabus di sini. Cambium gabus. Dan di luar ni ada permukaan epidermis yang merekah. Dan tahun ketiga dia akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Kenapa kena ada pertumbuhan, pertambahan kepada diameter? Supaya dia dapat memberi lebih sokongan. Sebab bila tumbuhan tu dia semakin membesar, dia akan banyak daun. Dia akan banyak ranting. Jadi dia memerlukan sokongan untuk dia menyokong ranting-ranting, dahan-dahan, daun-daun yang semakin banyak untuk keperluan tumbuhan tu. Okey, jadi ini yang berlaku pada tahun ketiga.